Alright, Assalamualaikum dan selamat bertemu kembali. Okey, hari ni saya nak cerita dengan korang. Jadilah trader yang bijak, orang yang bijak. So, kalau korang follow signal, korang nak kena buka minda korang, korang nak kena buka mata korang. Korang tengok live signal dekat TikTok hari-hari tu, korang tengok buka biji mata korang dan buka minda korang. Korang tengok dekat situ running profit 70,000 USD. Kau bayangkan 50,000, 60,000, 70,000 USD. Kau bayangkan logik tak logik? Alright? So yang kedua korang tengok dia punya entry. Entry 0.07 contoh. Tap 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 10 layer, 20 layer. Okay? Kau tengok logik tak logik? So price tengah turun momentum, dia suruh korang buy. Okay? Pap 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 pap. Buka lot size 0.05 tap 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 10 layer 20 layer. Banyakkan sifu-sifu TikTok yang buat live dekat TikTok ni mostly ni adalah menggunakan account dummy. Okey, account dummy. Account dummy ni diorang main tekan-tekan aja. Sebab apa? Account dummy. Alright. Lepas tu pula dia tunjukkan dia punya withdrawal. Okey, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 30,000. Okay? Zaman AI, even belum zaman AI pun diorang dah buat dah. Broker-broker boleh buatkan diorang receipt withdrawal yang diorang boleh tunjuk, yang diorang boleh screen. Okay? So, otak korang gunakan minda, buka mata korang, tengok. Okay? So daripada korang followkan signal-signal yang merapu tu, lebih baik korang belajar sendiri. Belajar buat setup sendiri. Ambil setup yang simple-simple je. Belajar reversal candle. Reversal candle pattern dekat situ korang kena belajar. Dan juga belajar cara money management. Dua benda ni yang korang kena belajar. Okay? So itu saja yang saya nak share dengan korang di pagi ni. Semoga bermanfaat. I'll see you. Assalamualaikum.